tuan-tuan 6 hari kita dekat Thailand ni. Tapi pun 6 hari juga 5 hari. Ingat 5 hari kat Thailand ni kita dah explore banyak tempat. Masuk Bukit Kayu Hitam, Danok, Sadau. Kita terus ke Patalong. Patalong kita terus pergi ke Krabi. Lepas Krabi kita stay 2 hari kat Krabi. Kita patah balik, kita pergi Patalong balik. Kita pergi Songkla. Kita pergi Hat Nyai. Dengan menaiki Jeku J7 PHEV. Tuan-tuan, saya dah guna kereta ni. Kalau kau tuan cakap kereta Cina ke apa ke, tak apalah. Saya dah guna kereta ni. Minyak sangat jimat. Sangat jimat minyak ni. Saya daripada JB Skudai ada dalam 200 lebih minyak lagi dengan full charge 100 km. Minyak campur dengan bateri ada 200 lebih. Saya isi dekat air keruh. Saya isi minyak full RM100. Saya isi RM100. Terus saya shoot ke Changlon. Di Changlon saya ada lagi dalam 300 lebih, dalam 100 lebih km. Daripada air keruh tu sama Changlon, minyak ada lagi 100 lebih km. Saya isi di Changlon, penuh lagi RM100. RM100 di Changlon. Lepas tu saya pusing Thailand semua. Saya pusing Thailand. Dan saya cuma cas sekali sahaja di Songkla. Saya cas dalam 94% masa tu. Di Thailand saya tak isi minyak. Saya tak isi minyak langsung. Saya cas sekali saja. Daripada Changlon, Krabi, Patalong, Nyai, Songkla, balik ke Padang Besar ni, saya tak isi minyak langsung. Saya cas sekali saja di Songkla, 94%. Sampai di Bukit Kayu Hitam, sampai di Padang Besar ni, nak keluar ke Malaysia, nak masuk ke Malaysia, saya lagi dalam 100 lebih kilometer. Tuan-tuan, sangat jimat. Jeku J7 PHEV. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak pakai Jeku PHEV ni, silakanlah. Kalau tuan-tuan allergic dengan barang-barang China, kita pulang. Saya dah pakai, saya dah rasa dia punya minyak, dia punya pergi, pick up dia semua memang padu-padu. Memang kau sangat. Tuan-tuan, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Tekan lonceng. AF Travel Vlog.